Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dekat dalam podcast Sanggalaya. So sebenarnya ini series yang sangat istimewa yang kita baru Betul. nak buat. Kita Betul, bawakan kepada penonton-penonton. Ya. Sebelum apa-apa, saya nak minta lah awak semua untuk subscribe YouTube channel Sanggalaya sebab banyak lagi episod-episod podcast yang menarik yang kita akan bawakan untuk awak semua. Betul. Tapi sebelum tu, Mhm. diorang tak tahu nama kita. Betul Nama tu. Jadi saya kenalkan, nama saya Irene. Dan saya Eds, dan pada hari ini kami akan bawakan satu topik yang menarik dan juga tetamu istimewa yang saya rasa ramai peminat dia ni. Tajuk kita pada hari ini adalah The Death of Privacy. Sama ada Ini terpaksa jadi content content creator creator. ke tidak, kan? Zaman-zaman digital sekarang ni. Kita tengok sekarang kan, ads. Sekarang ni media sosial punya video ni dan dunia media sosial ni memang sangat luas lah. Betul. Semua orang ada media sosial, tak kira Instagram, TikTok dan sebagainya. Mhm. Dan untuk media sosial ni memang kita akan share semua benda termasuk kita punya data peribadi kan. Betul tu. Jadi persoalannya kan, adakah privacy semakin hilang dan adakah kita sebenarnya sedang hidup dalam budaya yang kita normalizekan semua orang jadi content creator? Jadi untuk tajuk yang sangat menarik hari ni, kami bawakan pada awak semua tetamu yang sangat istimewa yang memang sangat bergiat aktif dalam dunia media sosial sekarang. Betul. Saya dengar-dengar dia memang ramai peminat antara kita kan. Betul tu, ada dengar-dengar juga. Dan ada juga dari dekat FYP saya, tak tahulah kalau dekat FYP korang tetap tetamu kita ni. Jadi mari kita perkenalkan tetamu kita pada hari ni, Aisyah. Thank you so much Aisyah sudi ada yang kita orang hari ni. Betul. Mungkin ada yang belum kenal lagi Aisyah kan. So aku kata Aisyah kenalkan diri Aisyah dulu. Okay, hai semua. Nama saya Siti Aisyah binti Masrudi. Boleh panggil saya Aisyah. Dan saya adalah seorang content creator bergiat aktif dalam YouTube. Okay. Jadi Aisyah, sebenarnya macam ada juga orang yang belum kenal Aisyah kan. Jadi saya nak minta mungkin sedikit sebanyak Aisyah boleh ceritakan background Aisyah sebelum Aisyah jadi influencer. Ya. Sebab sebenarnya Aisyah tak suka gelar diri Aisyah sebagai influencer. Sebab Aisyah rasa Aisyah macam baru je dalam dunia hiburan ni. Baru 2 tahun lah macam tu. Itu pun sebab Aisyah masuk. Kalau korang tahu AI Team, mungkin ada orang yang tahu, ada orang yang tak tahu AI Team. AI Team adalah company bawah nama Alif Irfan Empire. Kami semua dilahirkan sebagai YouTuber. So kami akan buat konten harian lah, vlog harian maksudnya. Jadi sebenarnya sebelum Aisyah seorang content creator, Aisyah hanyalah student UiTM di Melaka bersama Irene. Irene kawan saya daripada diploma. Sesampailah saya alhamdulillah aktif dalam bidang ini dan berjaya. Wow. Jadi kan Aisyah, sebenarnya berbalik kepada tajuk kita hari ni sebenarnya The Death of Privacy tu. Jadi nak tanyalah Kak Aisyah soalan-soalan simple je dulu kan. Kalau diberi pilihan, tak guna social media for 1 week ataupun tak boleh guna telefon for 1 week. Saya rasa tak boleh guna. Apa beza dia? Mana ada internet atau tak Tak ada? internet. Of course lah saya kena ada internet. Sebab saya cari duit dekat situ kan. Kalau tak ada internet habislah saya punya kerjaya macam tu. Faham. Dia akan terjejas. Yes. Kalau saya pun tak boleh juga Irene. Saya akan cemurungan dan Tak jadi dapat tak waras. Betul. Jadi selain daripada tu kan, kita nak tanya juga sebenarnya kan Aisyah cari duit guna media sosial. Jadinya berapa lama dalam sehari selalunya Aisyah gunakan media sosial? Sebenarnya hampir 24 jam tu dengan telefon lah macam tu. Tapi macam sometimes kita jangan terlalu leka dengan telefon tu. Kadang-kadang kalau kita keluar dengan orang pun kita akan main telefon kan. Benda tu akan menjejaskan persahabatan tu ke. Benda tu tak sedap lah. Kita nak keluar tiba-tiba kau main telefon, sakit hati kan. So kena pandai atur lah. Itu juga, contohlah kalau Aisyah tengok for almost 24 hours kan. Pernah tak Aisyah rasa mata tu sakit tengok skrin lama-lama kan? Maksudnya saya tak keseorangan lah. Betul. Kan?
Sebab kalau kita tengok skrin lama-lama pun mak saya bising. Mm-mm. Tak elok lah untuk mata ke semua, especially waktu malam. So sebab tengok dalam gelap-gelap, so brightness tu kena low kan. Ha. Jadi pernah tak Aisyah fikir untuk macam rest kejap daripada social media? Pernah. Sebenarnya banyak kali juga. Sebab bila korang dalam dunia content creator ni, korang akan berdepan dengan orang. Walaupun kita ada bantasan screen, tapi sebenarnya kata-kata diorang tu tajam juga. Macam tu. Menyakitkan hati kita. So, dia macam mengganggu mental, mengganggu fikiran kita, membuatkan kita macam nak stop sekejap. Kalau boleh stop selama-lamanya, tapi tak boleh nanti tak dapat duit. Macam mana? Kita ni dah lah jenis high maintenance lah. Kalau tak ada duit macam mana? Maintenance. Sebab lagi pun zaman sekarang orang cuma berani dekat belakang skrin je. Orang panggil keyboard warrior. Sebab at last kalau depan-depan kan Aisyah pula. Kita tak tahu. Belakang dia haters. Betul, ada dalam dua muka. Sekarang kan ada perkataan baru orang panggil rage bait. Nak tengok lah. Betul. Nak tengok lah reaction Aisyah ni macam mana. Jadi kita tak nak layan lah. Lepas tu kita sakit hati, dia kata kita koyak pula. Kau ni menyakitkan hati. Sebenarnya dia yang sakit hati kan. Jadi kan, selain daripada tu, saya nak tanya juga. Kan kita punya tajuk hari ni adalah the death of privacy. Meaning yang macam kita ni bila ada social media, privacy kita ni tak terjaga. Betul. Jadi, apa pendapat Aisyah, adakah privacy kita ni sekarang masih wujud kalau kita ada media sosial? Ni macam sebenarnya bagi Aisyah, privacy tu dia antara dua pihak. Kadang-kadang kita dah jaga, tapi orang lain yang korek kita punya rahsia. Contohnya macam Aisyah kan. Aisyah kan jenis yang kononnya ada fans lah kan. Kita panggil ada peminat yang nak ambil tahu up to date tentang kita. Sometimes kita keluar dengan, contoh kita ada partner kan. Kita keluar dan diorang nak gambar ke apa ke. Benda tu macam menjejaskan kita punya pekerjaan tau. Tapi diorang, sometimes diorang tak kisah pun benda tu. Sebab apa yang terjejas tu bukan diorang tapi kita. Sebagai content creator ni macam tu. Sebenarnya memang privacy tu susah untuk dijaga. Lagi-lagi kalau netizen yang korek masa kita. Kadang-kadang kita jaga je kita punya privacy, tapi orang lain yang tak kisah pasal privacy. Kadang kan pernah tak Aisyah fikir kan macam nak keluar ni, macam ada time kita alone. Tapi kalau Aisyah pernah tak rasa macam contoh tengah makan, siang petang nak ambil gambar, Aisyah rasa macam mana? Pernah sekali. Bayangkan ni saya dalam kereta. Waktu ni saya pergi event food fest. Saya duduk dalam kereta tengah make up ni sebab tak sempat nak make up kat rumah kan. Tengah make up. Bayangkan dia datang kat kereta saya, dia ketuk TikTok tu nak bergambar. Wow, macam tu sekali Betul. Dia macam dia tahu kalau kita tak layan baik nanti orang cakap kita ni sombong. Kita ni dah paling tinggi, meninggi kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia orang tak ada kewarasan kewarasan ni kita panggil, kelogikan. Satu respect kita punya privacy kita tu kan. Pasal macam tak fikir logik tu. Macam tu. Tak ada common sense. Kalau saya jadi Aisyah, saya tak tahulah. Saya mungkin akan tinted screen saya 100%. Saya tak kisah dah. Lepas tu memang kena sama JPJ. Betul. Okay Aisyah, nak tanyalah sebagai influencer, macam mana Aisyah nak decide sama ada apa yang Aisyah share tu patut share public ataupun just maintain dekat privacy Aisyah je. Macam Aisyah nak macam bandingkan apa. Sometimes Aisyah rasa sebagai influencer sendiri kita tak sedar benda tu tak patut dikongsi. Macam tu. Lagi-lagi kalau kita jenis yang macam suka bercerita kan. Kadang-kadang kita terlepas. Kalau dah terlepas tak boleh nak buat apa. Memang naya sendirilah. Jadi kadang-kadang kalau dia macam ni kot, pengalaman. Dia macam pengalaman tu mengajar untuk kita membezakan mana yang patut dikongsi, mana yang tak patut dikongsi. Sebab apa yang kita cakap ni orang akan balas balik dengan apa yang kita keluarkan tu. Macam tu. Kadang-kadang macam kita dalam kecaman, betul tak? Kita nak bercakap, kita nak backup diri kita. Last apa yang kita cuba backup tu orang lagi tindas dengan ayat tu. Macam tu. So pengalaman lah mengajar. Pengalaman saya juga dulu suka sangat post gambar macam tengah lepak. Sekarang ni saya dah post terus. Tapi sekarang ni bila post terus tu saya ada habit, saya nak tengok pula siapa view kita punya IG kan. Kita tak healthy nak borak dengan kawan. Saya akan simpan post the next day. So boleh lagi bila post the next day tu, contohlah kalau post hari ni 10 story. Tapi bila post esok tu 3 story je sebab kita dah fikir ni tak payah post lah balik, fikir balik. Kita lalu macam banyak sangat. Bagi dekat orang tengok. Betul. Sebab, tapi Aisyah ada satu pernah dengar tak orang cakap jangan kalau korang ada dekat situ korang post waktu tu juga sebab takut nanti ada orang culik kita kan. Tapi ni bukan soal culik lah. Ini kita orang pernah berapa kali dah terjadi. Kita orang lepak dekat situ kan. Lepak. So kawan kita orang kawan contohnya macam Aslah ataupun Aina buat tu kawan-kawan AI saya kan. Buat story nanti ada fans datang. Sepantas itu. Sangat menyeramkan sebab kita macam serius lah boleh datang. Lepas tu ada baru-baru ni Aisyah pergi syuting dekat Perak.
Maksud orang siap tahu lagi nombor bilik kita orang berapa. Okay. Itu bagi saya melampau lah. Itu kalau macam level-level Okay, K-pop that's too much. say sound. Ui, say sound. Ada lagi K-pop. Apa dia? Sasa. Terima kasih. Sebab Ui, tak ni. menyeramkan. Jadi macam mana Aisyah hidup dengan keadaan macam tu? Sebab kalau saya takut sebenarnya. Sebab sampai sekarang macam-macam kan. Tapi kan dia sebenarnya macam mana kita bukan tak bersyukur ada fans. Diorang yang support kita, diorang yang antara penyebab rezeki kita masuk kan. Tapi sampai dia macam lagi berharap dapat duit tanpa orang kenal. Macam tu. Berduit tapi tak dikenali. Faham. Itulah, berbalik kepada soalan yang sebelum tadi tu kan. Dia macam yang privacy, yang macam Ayah kata, kita ada benda kita tak patut post tapi kita terpost kan. Tapi ada certain orang dia ada second account. Tapi kadang-kadang dia nak post dekat second account tapi dia terpost kat first account. Dia tak nak switch. Dekat Aisyah. Saya jenis ada satu account je. Saya tak ada second account. Sangat bagus. Saya tak mampu nak kawan Faham. Kita yang tak famous macam Yes Aisyah lah. ada dua account. Kita pun ada private account kita tahu. Kan? Jadi sekarang ni kan Aisyah sebagai influencer yang selalu rajin buat konten kan. So sekarang ni student, worker, peniaga, pekerja profesional pun almost setiap kerjaan lah sekarang diorang guna social media. So ada yang juga hampir nak macam orang sekarang itulah bisnes orang macam mungkin nak drop ke apa. So diorang tak nak daripada introvert kena juga bina kehidupan extrovert diorang untuk promote diorang punya pekerjaan through digital media kan. Betul tak Irin? Betul. Jadinya kalau macam semua orang ni semua orang memang boleh jadi content creator kan. Sebab kita ni dah ada kuasa, kita just buat je. Kita create account, kita post content, kita dah jadi content creator. Cumanya bezanya kita terkenal atau tidak lah kan. Betul. Jadi kan sebenarnya adakah Aisyah rasa kalau seseorang tu langsung aktif dekat media sosial, dia orang tu akan ketinggalan? Sebenarnya nak dapat maklumat ni daripada pelbagai sudut. Kadang-kadang kita bertanya orang baru kita boleh dapat maklumat walaupun kita tak main social media, betul tak? Banyak je sebenarnya pakcik-pakcik yang tak main social media tapi once dah main, lagi galak daripada orang muda. Macam tu kan. Jadi ketinggalan tu mungkin contohlah kan. Sekarang kita apa apps yang paling laju sekarang? TikTok. Bukan. Thread. TikTok. Okay. Tapi thread pun betul-betul. Dia paling laju. Jadi mungkin orang akan ketinggalan tapi lambat laun dia orang akan tahu daripada TikTok. Macam tu. Tapi orang yang tak main social media langsung mungkin dia akan tahu juga tapi lagi ketinggalan 2-3 hari. Macam tu. Macam dulu kita ada ni Twitter sekarang panggil X kan. X dah jarang orang guna. Orang mau tu thread. Kan? Jadi saya pun kadang-kadang thread tu adalah newspaper saya pada waktu pagi. Kawan-kawan saya akan buka thread dan tengok news hari ni. Ya betul. Kadang-kadang ada juga certain orang yang dia buka thread dekat dalam kelas ke, dekat office sebab dekat thread dia tak ada sound. Betul. So, dia just boleh baca dan dia sangat seronok. Betul kan, thread ni pun macam ada yang kelakar, kadang ada yang sedih kan, ada yang terlalu macam geram ni baca benda ni. Macam Betul. apa benda lah diorang macam tak gunakan akal yang diberikan oleh Allah kan. Betul. Jadi kan, berbalik kepada tajuk hari ni, The Death of Privacy, adakah kita ni terpaksa menjadi content creator? Jadi apa-apa pun sebenarnya memang ada pros and cons. Betul. And yang lagi satu kan nak tanya juga ke Aisyah. Kalau kita sebagai content creator, macam kita kan sekarang kena expose juga kita punya private life sedikit sebanyak kan. So kalau contoh lah nak jadi content creator ni, masa nak posting tu, kalau kita tak post sangat, macam tak ada orang kalau nak post diorang punya business lah contohnya. Kan sikit sebanyak nak tunjuk dekat diorang punya followers, viewers, macam mana diorang punya routine, apa semua kan. Contoh lah, Aisyah dah kerap post ni, so Aisyah punya engagement naik. So kalau Aisyah macam take a gap one week, Aisyah tak post apa-apa, dia macam effect tak Aisyah punya engagement viewers? Dia bagi Aisyah dia effect. Tapi dia bukan sahaja effect social media tu, tapi dia effect diri kita juga. Bila kita dah stop buat kan, dia jadi momentum tu tak ada. Kadang-kadang jadi malas. Macam tu. Kita dah macam kita dah lama berjalan, tiba-tiba kita baring di seminggu. Masa kita lupa cara nak berjalan tu macam mana. Macam tu lah. Faham? Jadi kalau seseorang tu dia boleh ke berjaya tanpa nak gunakan social media zaman sekarang ni? Kalau ikut zaman sekarang, Aisyah rasa social media sangat-sangat banyak kebaikan
kalau kita gunakan secara baik berbanding secara buruk. Macam tak kisahlah apa-apa pekerjaan sekalipun. Jadi cikgu, jadi businessman, semua memerlukan social media platform. Tapi cara kita guna tu baik ke tak baik? Betul? Sebab zaman dulu orang guna business card kan. Ni. Sekarang ni orang tak ni IG kita orang, TikTok kita orang follow kan. Tahu update. Sekarang dia jadi portfolio sebenarnya. Kadang orang buat live, ada juga yang buat live 12 malam kan. Betul, sambil baring pun ada. Saya tergamam dan pegunlah dengan content influencer yang sanggup buat makeup live pukul 3 Betul, pagi. ya Allah betul. Di manakah anda semua mendapat kerajinan itu ya? Sebab kalau saya kena makeup pukul 3 pagi, lepas tu kena remove balik, kena mandi tu macam ya Allah penatnya. Tapi macam saya memang salute lah orang-orang yang kerja tak pukul 3 pagi ni semua. Betul. Jadi kan Aisyah pernah tak rasa macam stres sangat bila buat konten sebab kita orang macam pasti yang Aisyah punya schedule tu sangat-sangat dengan shoot content, kerja part-time kat sana sini freelancer kan. Betul. Jadi Aisyah rasa pernah tak rasa macam at the point yang Aisyah rasa macam sangat-sangat stres, yang Aisyah rasa macam aku tak nak buat. Apa yang Aisyah perasan kalau kerja sebagai content creator ni kan, ni kita main agama sikit lah kan. Kalau pasal content creator ni, sometimes kita banyak tertinggal solat. Tu pendapat saya sendiri lah. Saya tak tahulah kalau orang lain mampu jaga kan. Tapi saya sebagai perempuan yang make up kan, kadang-kadang kita macam tertinggal solat. Saya rasa itu main pertama yang saya boleh ke arah stres. Lepas tu saya macam rewind balik, kenapa boleh saya stres ni? Lepas tu baru perasan, solat ni tertinggal, nak kena kodok, mengaji tertinggal. So benda tu macam, sebenarnya punca kita tak tenang adalah kita punya agama terlalu lalai. Macam tu. So kita bila kita dah leka tu, itu membuatkan kita terlalu larut dalam dunia ni. Faham? Saya macam setuju dengan apa yang saya cakap. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita dah terlalu fokus kat satu passion kerja kita tu, kadang-kadang kita pun dah macam terlalai, terleka dengan dah hilang direction dah sebenarnya. Lepas tu kadang-kadang tu bila keterangan ke mana balik? Ke sujud kan? Betul. Ke dada. Jadi betul lah kan? Betul, itu nasihat yang sangat bagus sebenarnya. Bukan orang yang bekerja sahaja, tapi orang yang belajar ataupun kisah tua atau muda memang ada yang nilai lah sebenarnya. Kan? Betul-betul. Jadi kita dengarlah nasihat Aisyah tadi. Betul-betul. Kan? Nak berjaya pun kena ingat Allah. Itu kunci utama. Betul. Jadi saya nak tanya lagi, apa pendapat Aisyah kalau perkara ni, sebab macam sekarang ni ramai anak-anak muda yang macam baru nak ambil SPM, tapi diorang ni bila tanya cita-cita kan, diorang macam kalau dulu-dulu tu macam kita nak jadi cikgu, kita nak jadi doktor. Betul. Tapi sekarang ni ramai macam saya nak jadi influencer. Sebenarnya ramai kan. Betul-betul. Jadinya saya nak tanyalah pendapat Aisyah sendiri. Adakah benda ni kita patut bimbangkan? Adakah diorang ni jadi influencer itu adalah secure job? It's a job, adakah dia secure job? Bagi saya, jadi content creator ni, satu dia kena bijak. Dua, korang kena physically attractive. Bila je kita akan sentiasa lawa, betul tak? Nanti bila kita dah berganjak usia, kita dah berkedut kan. Saya pun nanti berkedut, orang pun dah tak nak tengok. Nanti kalau dah kahwin pun orang pun dah tak. Kita orang fans kat kita sebab kita tak ada boyfriend lagi, sebab kita tak kahwin lagi, betul tak? Nanti kalau kita dah ada boyfriend, kita dah kahwin, lama-lama kita punya relevan tu dah menurun ke bawah. Bagi saya tak ada masalah korang jadi influencer, tapi ilmu tu nombor satu. Habiskan pelajaran korang dulu. Korang kena tahu apa yang korang minat sebenarnya. Nak jadi influencer bukan senang. Nampak senang tapi tak senang lah sebenarnya. Korang kena pandai jaga mental korang, jaga percakapan korang. Banyak benda kita nak kena tapis sebelum jadi influencer ni sebenarnya. Betul. Jadi kan bagi Aisyah, untuk new generation yang akan datang ni kan, diorang before nak masuk dalam dunia content creation ni, diorang kena faham dulu tak sistem content ni. Maksudnya jangan diorang ingat sewenang-wenangnya upload video ke, terus post gambar ke. Tapi bagi Aisyah, patut tak diorang belajar something dulu, macam algoritma ke social media ke, cara-cara orang kata etika lah. Patut tak generation muda ni tahu benda-benda tu? Mungkin boleh step masuk dalam pelajaran kalau diorang semua dah berminat dengan benda Allah ni. Kadang-kadang contohnya kita
Kadang-kadang kita tak kenal, kita tak cinta. Tapi kadang-kadang dah kenal pun kita tak cinta juga. Betul tak? Kadang-kadang kita contohnya pelajaran. Contohnya kita nak jadi doktor. Lepas tu kau dah belajar jadi doktor, kau macam, ish tak nak lah jadi doktor. Mungkin itu juga jadi dengan influencer. Masukkan mata pelajaran influencer. Dah belajar-belajar, korang rasa macam, ish tak best rupanya. Macam tu, faham tak? Betul. Sebab lagipun sekarang ni kan memang dunia AI. Semua benda guna AI. Dulu ada ChatGPT je, sekarang macam-macam AI kan Oh, sebenarnya. betul. Dulu masa diploma, Dia bukan kakak AI tak tu ada tau, tau. dia Kakak tak ada guna ChatGPT ni. Tapi degree ni kakak dah tak malas guna otak sikit. Tapi saya pernah pergi ke sekolah saya balik dalam tahun lepas sebab saya bagi talk sedikit tentang saya punya course kan. Betul. Bila saya tanya pelajar sekolah sekarang, diorang menggunakan AI ChatGPT untuk create karangan. Oh, Dulu kita guna Kalminda kita je kan. agaklah. Sekarang diorang gunakan AI untuk buat karangan. Itu patut diharamkan tu. Macam mana dia nak? Tapi diorang buat untuk homework lah. Oh, faham. Mana boleh macam tu? Tak adil lah. Kembanglah otak dia. Kita dulu pakai rangka tau. Ada rangka-rangka kan. Kat buku Kita tak keluarkan boleh. isi. Kan. Di era globalisasi ini. Kan. Betul. Betul. Pada era 2021. Betul. Jadi kan sebenarnya kita dah nak hujung-hujung podcast dah. Betul. Tapi sebenarnya kan saya rasa saya lupa nak mention satu benda. Apa tu Airin? Awak tahu tak sebenarnya Aisyah ada bisnes sendiri. Saya baru tahu. Bisnes apa tu Aisyah? Saya buka saya masuk food fest. Saya jual bubur ayam dengan garlic chili. Sedapnya dengar. Ya. Sekarang hari ni berapa ya tarikh kita? Hari 13 Jun. 13 Jun. Saya ada dekat food fest Bandar Tasik di Rawang. Kawan Kan? Okay, Ampang dekat dengan saya. Rawang dekat dengan Airin. Bolehlah kita pergi lepas Betul, ni betul. untuk rasa kan. Saya dah rasa sedap tau. Okay, kalau macam tu, dia nak rasa juga. Sebab yelah chili oil, pedas-pedas. Saya suka. Kalau tak ada pedas, saya tak boleh. Saya memang hantu pedas. Ya. Jadi, kita akan kembali selepas Betul. ini. Kita rehat dulu, okay? Okey, sampai nanti. Hai korang, bubur kita tak rasa kosong tau. Lepas tu kita ada pelbagai topping seperti ayam, bawang goreng, ikan bilis, obat manis, telur masin, yang last sekali, daun bawang. Nanti korang akan dapat sekali dengan chili oil. Bye! Hi guys, we're back. Jangan lari-lari tau. Stay lagi. Kita ada lagi tau lepas ni. So, saya ada soalan nak tanya dekat Aisyah. Kalau macam personal branding ataupun peluang kerjaya tu, macam kita punya income lah kan. Sebenarnya ramai yang dah macam successfully dapat through social media aje. Tapi at the same time, diorang kan akan hilang kadang-kadang privacy or dapat cyberbully kan di social media ataupun diorang akan burn out juga. Jadi yang paling kita nak elakkan adalah tekanan mental. Jadi sekarang ni penyakit mental kan makin orang kata berleluasa. Jadi apa tips daripada Aisyah untuk macam orang kata tak nak rasa tekan mentally? Aisyah rasa semua pekerjaan akan dapat mental masing-masing. Tapi untuk dalam bidang ni, Aisyah rasa first benda yang buat adalah bila korang dah rasa terlalu melampau tu stop baca, stop melihat. Jangan pernah buka DM. Kecuali kau nak cari siapa ngorek kau. Tapi selalunya tak ada orang hebat pun ngorek dalam DM. So jangan buka DM, jangan baca komen. Stop benda tu. Secondly, cari orang yang korang boleh bercerita. Sangat perlu. Faham kalau macam Aisyah kan, orang kira ramai kan. Aisyah memang tak akan buka DM langsung. Aisyah memang jenis malas buka DM. Kalau siapa nak macam apply job tu terus through WhatsApp je. DM Aisyah je. Kalau kat TikTok ataupun IG, komen tu Aisyah macam pilih filter ataupun Aisyah biarkan je orang komen ke ataupun macam Sometimes bila dah terbaca kan, jadi baca satu komen negatif, dua komen negatif, maksudnya bawah-bawah tu memang akan negatif. So stop, jangan baca. tak ada, Aisyah tak ada buat setting macam filter komen. Oh tak ada. Tak reti. Faham. So kita biarkan je. Faham. Ada orang yang kalau dia nampak satu komen negatif, dia macam
Akan baca Geramnya lagi. dia nak baca lagi. So macam siapa lagi macam mana Aisyah stop Kan dia awal-awal macam tu. Dia awal-awal macam tu. Tapi kita sedar lah benda tu tak memberi kebaikan. So stop lah. Baik kau fikir diri kau pergi santai, buat kuku kaki, buat muka. Jangan layan orang macam tu. Bagi kau duit pun tak payah layan. Faham. Bagus. Maksudnya Aisyah dia kuat mentally. Ini yang kita mahukan. Kan? Jadi sebenarnya kita nak main satu game. Awak, apa tu Aileen? Game ni sebenarnya senang je. Macam contoh saya bagi kan, TikTok or Instagram. Lepas tu Aisyah kena jawab laju-laju. Macam saya tak habis jawab pun Aisyah boleh jawab dah. Dia macam game-game AI. Banyak Cakap game cepat, kan? cakap cepat. Cepat, okey? Lama Aisyah tak hebat game ni, okey? Boleh. Okay, jadi soalan yang pertama, TikTok or Instagram? TikTok. Lambat Okay, ready. Viral atau privacy? Privacy. Dia viral atau privacy? Simple. Okay. Go. Okay, jadinya content creator atau private life? Alah, tak boleh pilih lah. Okay, Kalau nampak boleh saya Aisyah pandai main game ni. Aisyah kalah. Nak ada keseimbangan. Okay. Tapi ada private juga. Okay. Followers ataupun mental health? Followers. Okay, cepat ni. Go. Influencer atau entrepreneur? Entrepreneur. Okay. She businesswoman. Betul. Okay. Satu perkataan untuk nak Aisyah gambarkan media sosial pada hari ni. One word je. One word. Serabut. Okay. Faham. Dia jujur. Itulah realitinya. Dia serabut. Awal-awal dia macam wow fun. Tapi malam bila korang go to deeper, dia memang macam sarang semut. Betul. Jadi kan kita memang dah hujung-hujung podcast kita. Oh my god. No. Jadi kita nak berbalik kepada kita punya tajuk The Dark of Privacy tadi. Kita terpaksa menjadi content creator. Jadi apa yang kita boleh rumuskan hari ini, kita nak minta sikit nasihat Aisyah untuk penonton-penonton kita. Mungkin ada yang macam suka menyebut tentang privacy orang. Ada yang menjaga atau ada yang tidak menjaga. Jadi Aisyah boleh bagi nasihat. Nasihat untuk saya adalah buat sesuatu tu ingatlah dosa pahala. Macam tu. Kalau korang dia bukan tak macam mana? Dia macam memberi nasihat boleh tapi kena tengok cara korang bagi nasihat. Sebab kita sebagai sesama Islam memang kita perlu saling mengingatkan. Janganlah sampai orang tu buat salah, kita sokong juga. Sedangkan memang salah. Kalau orang tu tak buat salah, lepas tu korang tindas semata-mata sebab korang hati busuk, tu kena check diri sendiri. Jangan asyik nak tengok salah orang je. Sedangkan salah kita pun kita abaikan. Faham. Itulah dia nasihat dan pesan daripada Aisyah kita. Jadi apa yang saya boleh konklusikan pada hari ini, nak jadi influencer sebenarnya bukanlah mudah seperti yang apa yang korang lihat dekat social media tu. First korang kena ada strong mental. And then korang kena kuat baca komen-komen negatif ke DM ke apa ke. The only way untuk korang go through life is just ongoing. Jangan fikir pun cakap sebab semua tu anggaplah itu robot-robot je yang menaik, bukannya manusia. Sebab kita ada life kita sendiri. So baik macam Aisyah sebagai influencer, banyak kerja-kerja Aisyah kan. Baik Aisyah just fokus dengan kerja Aisyah. Duit pun masuk. Duit tu yang penting. Betul. Zaman sekarang ni kan. Kita nak hidup tanpa duit. Orang kata kebahagiaan tu datang daripada duit. Saya setuju lah sebab saya suka beli barang makeup. Aisyah suka barang makeup tak? Betul-betul. Saya rasa kan kalau Aisyah akan buka bisnes baru, saya rasa apa yang Aisyah patut Selain bubur? Ya, selain bubur. Saya rasa dia akan go dengan makeup. Apa makeup? Makeup. Spesifik. Kalau tengok makeup Aisyah, rasa mascara ke? Tapi saya rasa sebenarnya blusher. Oh, iya ke? Mungkin dua-dua. Faham. Mungkin keluar semua. Mana slowly kan, mana tahu. InsyaAllah. Pasti kita boleh support bisnes Aisyah yang baru kan. InsyaAllah one day kan. Betul-betul. So daripada discussion kita pada hari ni,
kita dapat tengok yang social media ni dia banyak juga peluang dia kan. Tapi at the same time kita kena tahu divide mana satu yang kita patut publicly post ataupun kita kena simpan kat diri kita je yang tahu. Sebab privacy tu penting sebenarnya. Sebab bila orang tahu privacy kita, macam tadi Aisyah cakap tahu bilik nombor, itu dah memang dah out of line. Dah bahaya sangat-sangat. Lagi-lagi Aisyah perempuan. Betul. Lagi bahaya zaman sekarang ni, tak tahu, mana tahu pula ada yang lelaki minat Aisyah. Aisyah tak layan. Pasal nanti dia kejar Aisyah pula. Tahu alamat rumah. Itu yang takutnya. tu yang kita tak nak berlaku kan. Jadi that's why kita pergi mana-mana pun kita kena tapis apa yang kita patut post dan tak perlu post. Betul. Kan? Sebenarnya social media sekarang ni memang sangat bahaya. Ada pros and cons. Betul-betul. Jadinya terima kasih Aisyah. Kongsian yang sangat seronok, banyak intipati yang kita dapat hari ini kan. Betul. Jadinya itu sahaja untuk podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tengok podcast episod-episod yang akan datang di YouTube Sanggala ya. Bye. Jumpa lagi.